Sebelum pertandingan dimulakan, izinkan saya menerangkan beberapa peraturan pertandingan untuk perhatian semua peserta dan hadirin. Peraturan pertandingan. Pertama, setiap perlawanan akan melibatkan dua buah kelas yang akan bertanding sebagai pasukan penyokong dan pasukan pencadang. Kedua, tajuk debat serta kedudukan sama ada menyokong atau membangkang akan ditentukan melalui saluran undi sebelum pertandingan bermula. Ketiga, setiap pasukan diwakili oleh 4 orang pembahas yang akan menyampaikan hujah mengikut giliran yang telah ditetapkan. Keempat, setiap pembahas hendaklah menyampaikan hujah secara berhemah, menggunakan bahasa yang sopan serta menghormati pihak lawan. Debat ini bertujuan mengasah kemahiran berfikir dan berkomunikasi, bukannya mencari kesalahan antara satu sama lain. Kelima, setiap hujah hendaklah disokong dengan fakta, contoh, pengalaman atau alasan yang munasabah bagi menumbuhkan pendirian pasukan. Keenam, walaupun hanya 4 orang pembahas berada di atas pentas, semua ahli kelas memainkan peranan penting dengan membantu menyediakan idea, fakta, contoh dan hujah kepada pasukan masing-masing. Ketujuh, keputusan yang dibuat oleh pihak hakim adalah muhtamal dan tidak boleh dipertikaikan. Hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama menjadikan pertandingan ini sebagai medan untuk meningkatkan keyakinan diri, kemahiran berfikir secara kreatif, serta memupuk kesedaran bahawa pencegahan dalam merupakan tanggungjawab bersama. Baiklah, tanpa menengahkan masa, kita akan memulakan pertandingan debat santai PPDA 2026. Program ini membawa tema pencegahan dadah tanggungjawab bersama dengan objektif menggalakkan pemikiran kritikal mengenai isu dadah dalam kalangan pelajar. Semoga pertandingan pada hari ini dapat melahirkan murid yang berani menyuarakan pendapat, mampu berhujah secara mantap serta menjadi ejen perubahan dalam usaha mencegah penyalahgunaan dadah di sekolah. Ini di bawah acara yang dinanti-nantikan. Pertandingan akan dimulakan mengikut kategori yang telah ditetapkan. Bagi kategori tingkatan 1, pertandingan pertama menemukan kelas 1 IS menentang kelas 1 Ibnu Halil. Yang harusnya lebih banyak membawa kebaikan daripada keburukan. Pasukan kelas 1 IS akan bertindak sebagai penyokong, manakala kelas 1 IS akan bertindak sebagai pembangkang. Setiap pembahas diminta mewakili masa yang telah ditetapkan oleh pihak pengurus sekian. Tanpa membuang masa, majlis dengan sukacitanya menjemput pembahas pertama daripada pihak pencadang untuk menyampaikan hujah pembukaan. Kata siapa semua Assalamualaikum. Saya selaku pendebat pertama akan menyokong media sosial lebih banyak membawa kebaikan daripada keburukan. Kerana di dalam media sosial ada berbagai aplikasi untuk belajar atau menjelaskan. Selain itu, kita dapat belajar benda baru menggunakan media sosial dengan betul dan tidak menyalahgunakan media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
guru-guru serta rakan sekalian, saya selaku pembahas pertama daripada pihak pembangkang berdiri teguh untuk membangkang media sosial dan peribahasa membawa kebaikan daripada pembukaan. Kerana media sosial boleh membuatkan seorang anak akan melawan kata-kata kedua ibu bapanya kerana terpengaruh dengan media sosial. Sebagai contoh, jika terlampau bertagih dengan media sosial seperti TikTok, YouTube dan Instagram, ia dapat melalaikan dan mengganggu rutin harian kita, contohnya mengganggu waktu tidur dan waktu bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pejabat kedua, kami menyokong media sosial sebagai membawa kebaikan dan perkembangan kerana generasi muda lebih banyak mencari maklumat di dalam media sosial berbanding di dalam buku. Walaupun generasi sekarang lebih suka meluangkan masa di dalam media sosial, dan itu juga kita boleh dapat mencari maklumat di pelbagai aplikasi, contohnya di dalam TikTok. Dalam TikTok ada pelbagai video dan dimaknai, contohnya video ini, universiti, cara belajar dan tips belajar sekolah. Ini menghormati para guru-guru serta rakan sekalian. Saya selaku pembahas kedua daripada pihak pembangkang diri teguh untuk membangkang tajuk media sosial lebih banyak membawa kebaikan daripada keburukan. Media sosial adalah satu landasan yang boleh memajukan masa media sosial juga platform yang telah bebas di mana tempat video sudah berada. Serta membuat kampung memudahkan segala jenis awam yang kita miliki. Assalamualaikum, bos. Saya sebagai peneliti juga ingin menyambung hujah pasukan kami. Media sosial sangat membantu pelajar untuk menyelesaikan masalah mereka dalam urusan kerja sekolah, contohnya seperti aplikasi ChatGPT, AI, Gemini dan lain-lain. Aplikasi ini bukan hanya bagi jawapan, tetapi aplikasi AI ini juga mengajar kita cara menjawab soalan yang ditanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati para hakim, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Saya sebagai pembahas ketiga daripada pihak pembangkang berdiri untuk membantah media sosial lebih banyak membawa kebaikan daripada keburukan. Tetapi sebaliknya, media sosial lebih banyak membawa keburukan daripada kebaikan. Antara keburukannya adalah boleh membawa pengaruh yang tidak baik kerana boleh merosakkan minat para pengguna jika tidak digunakan dengan berhemah. Selain itu, boleh melalaikan pengguna media sosial. Akhir sekali, penyebaran maklumat yang tidak sahih. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pendapat terakhir ingin menyampaikan pendapat. Kesimpulannya, media sosial lebih banyak membawa kebaikan dan kesimpulannya media sosial lebih banyak membawa kebaikan daripada keburukan. Contohnya seperti berkomunikasi, mencari maklumat dan sebagainya. Kita juga boleh menjadikan media sosial sebagai pembangkit semangat kita dengan menonton video yang bermanfaat dan video motivasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati para hakim, guru-guru dan rakan sekalian. Saya Islamu Mahasiswa daripada Bima Pembangkang berdiri teguh untuk membantah tajuk media sosial lebih banyak membawa kebaikan daripada keburukan. Sebenarnya, media sosial lebih banyak membawa keburukan daripada kebaikan kerana media sosial boleh menimbulkan kesan negatif kepada pengguna, terutamanya di kalangan pelajar. Antara keburukannya ialah melalaikan pengguna. Hal ini boleh menyebabkan pelajaran mereka merosot akibat tertarik dengan media sosial. Akhir sekali, media sosial mengandungi unsur-unsur yang tidak berfaedah. Kesannya, tindakan tersebut dapat merosakkan minda serta menjatuhkan maruah diri. Kesannya, tindakan tersebut dapat merosakkan minda serta menjatuhkan maruah diri kepada kita seperti melihat video-video ludah dan seumpama dengannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada kedua-dua pasukan atas persembahan yang mantap. Diharapkan semua peserta memperoleh ilmu dan pengalaman yang bermanfaat melalui sesi cepat ini. Ini adalah giliran setengah di kata dua. Setengah di kata dua. Semua peserta boleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati para hakim, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Saya telah berpenyokong bersama dan setuju bahawa ibu bapa merupakan tongkat utama pencegahan dadah dalam kalangan remaja. Ibu bapa adalah cermin saksiah kepada anak-anak. Dadah merupakan sesuatu yang berbahaya dan boleh menyebabkan ketagihan. Oleh itu, kami penyokong akan menegaskan lagi bahawa ibu bapa merupakan tongkat utama pencegahan dadah. Sebentar lagi, rakan saya akan membuktikan lagi mengapa ibu bapa merupakan tongkat utama pencegahan dadah dalam kalangan remaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembangkang utama membantah pembicaraan yang disampaikan pembicaraan pertama sebenarnya. Meskipun ibu bapa merupakan insan yang membesarkan kita, terdapat beberapa faktor lain. Contohnya, didikan awal daripada kerajaan dan sekolah, kebiasaannya
sekolah maupun kerajaan lebih senang mendapatkan maklumat tentang kes penyalahgunaan data. Seterusnya, individu itu sendiri harus berfikir panjang dan melakukan pertimbangan sebelum melakukan sesuatu keputusan itu. Itu sahaja daripada saya. Dipersilakan pihak penyokong untuk meneruskan hujahnya. Sekian, terima kasih. Saya sebagai penyokong kedua menyokong bahawa ibu bapa tonggak utama pencegahan dadah di dalam kalangan remaja, kerana ibu bapa adalah guru pertama yang mengajar kita dan mereka adalah contoh kepada anak-anak sejak kecil lagi, seperti peribahasa yang mempunyai meletup buluh biarlah dari rebungnya. Sebentar lagi, rakan saya akan memberikan usulan mengenai usul pada hari ini. Itu orang kedua dan lagu kedua menghibur daripada bau mereka setiap masa sebagai masa dengan tidak buka dengan perjalanan mereka yang baik. Rakan membahas ibu bapa menjadi pengaruh utama pencegahan dalam kalangan remaja, kerana ibu bapa adalah orang yang paling ramai kepada anak-anaknya. Pernyataan ini merupakan contoh supaya mereka lebih selesa meluahkan perasaan dan tidak mengambil darah untuk dijadikan pelarian dari masalah yang dihadapi. Saya akan mengarahkan pembicaraan ini kepada rakan pembantah yang akan meneruskan yang selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembangkang ketiga akan menyambung pembahasan pembangkang kedua dengan menyampaikan tidak semua ibu bapa mempunyai pengaruh yang baik terhadap anak mereka. Ibu bapa melakukan aktiviti menghisap rokok atau vape yang akan dapat mendorong anak mereka melakukan aktiviti tersebut, kerana mereka berfikir bahawa jika ibu bapa mereka boleh melakukannya, kenapa mereka tidak boleh? Selain itu, terdapat ibu bapa yang sibuk dengan kerja sehingga melupakan anak. Akhir kata, saya ingin mengucapkan tidak semua ibu bapa mempunyai ciri-ciri yang baik untuk anak-anak mereka ikuti. Jelaslah bahawa ibu bapa tonggak utama pencegahan dadah. Ibu bapa dapat mendisiplinkan anak mereka untuk menjauhkan dan mencegah pencegahan dadah. Ibu bapa harus memainkan peranan penting kerana ibu bapa adalah tulang belakang terhadap anak-anak. Seperti Tokan kata, mencegah sebelum terlambat. Sekian daripada pihak kami dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembangkang terakhir ingin menyambung dan menutup ucap masukan kami dengan ucap yang penting bahawa rakan juga boleh mempengaruhi seorang individu terjebak dalam mengambil dadah, kerana mereka berkawan dengan individu yang mempunyai lingkungan persekitaran yang terburuk. Selain itu, bukanlah ibu bapa sahaja yang mampu mencegah kita daripada mengambil dadah,
Sebagai contoh, pihak sekolah juga mampu mencegah murid-murid dari mengambil dadah. Akhir kata, beberapa adalah program utama kerana mereka juga dapat menjerumuskan anak mereka ke arah yang salah. Jadi, itu saja dari saya. Terima kasih diucapkan kepada kedua-dua pasukan atas persembahan yang mantap. Diharapkan semua peserta memperoleh ilmu dan pengalaman yang bermanfaat melalui sesi debat ini. Ini tibalah giliran SPM tingkatan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini memulakan ucapan saya dengan segala lengkapan. Kalau ada kubur di ladang, bangun. Kalau ada umur yang panjang, mari kita berbahas dengan budi. Hari ini saya ingin menyokong tentang tema kerana ada bayi juga alasan dalam dada. Ini memang betul dan memang kita dapat dilihat. Alasan penyebaran dada. Perkara pertama, perasaan yang ingin tahu. Terdapat pelbagai remaja yang mempunyai perasaan yang ingin mencuba sesuatu benda yang baharu. Dapat lihat ya. Perasaan ingin tahu yang tinggi mempunyai sifat ingin tahu dan sering mampu mencuba perkara yang baru. Tetapi perkara yang dilarang oleh ibu bapa sendiri. Membuat perasaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis iaitu Puan Jamila serta Hakim Salina dan Hakim Adam. Kami daripada pihak pembangkang ingin membangkang usul tekanan rakan sembahyang bukan alasan terjebak. Kami berpendapat bahawa tekanan itu merupakan faktor penting yang boleh mendorong seseorang, khususnya remaja, terjebak dengan dadah. Oleh itu, kami akan membuktikan bersama tekanan sembahyang sememangnya boleh menjadi alasan seseorang terjebak dengan penyalahgunaan dadah. Dengan ini, saya ingin mengakhiri saya punya ucapan dengan satu buah pantun. Suasana riuh penuh nyala, biar mencemak sunyinya malam. Terima kasih telah mendengar. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jempol Kemen akan menyambung berita daripada datang juga boleh terpengaruh daripada ibu bapa yang kebanyakannya mengambil dadah di rumah.
Kanak-kanak hubung yang besar boleh melihat fotonya mengambil data dan ingin mengikut mengambil insurans. Yang kedua, tekanan dia tinggi. Oleh pemeriksaan kerja rumah dan tekanan daripada ibu bapa kepada lain bagus akan menyebabkan murid akan stres dan mencuba menjaga percaya dengan mereka dalam. Saya menghabiskan tugas saya dengan selera. Seperti juga perlahan. Katakanlah dengan saya. Saya segala kesalahan. Jadi maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para hakim dan para hakim. Saya sebagai pembantu siswa daripada pihak pembangkang ingin membantah kenyataan yang telah dilontarkan sebentar tadi. Tekanan akan supaya memangnya boleh jadi alasan soal keberadaan. Hal ini demikian kerana remaja dengan cenderung menghabiskan masa berseberangan dan sering diterima dalam skala kecil. Dan seorang penghubung juga menilai ada yang sambut bukan sebagai contoh, seorang yang salah kerana ini supaya sehingga memperkecilkan oleh itu kita sudah bahawa tekanan dari supaya merupakan salah satu faktor penting yang boleh menyebabkan seseorang terjebak dengan dalam. Maka kami sebagai pihak pembangkang tidak bersetuju dengan asumsi bahawa tekanan dari supaya dan alasan terjebak ini. Terima kasih. Saya sebagai pihak penyokong yang ketiga ingin menyambung tindakan yang seperti tadi. Jika pihak pembangkang menegaskan bahawa standar dari media sosial mendorong tekanan akan supaya, tapi tidak dengan mudah media sosial juga menyediakan ciptaan komuniti positif. Pilihan ini diberikan mengapa memilih kelompok yang merosakkan. Ini buktikan isu utamanya adalah kawalan sendiri dan sikap sendiri, bukannya tekanan, buaran daripada rakan sebaya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembangkang ketiga dari pihak pembangkang ingin membantah ujaran pembangkang ketiga dari pihak penyokong. Remaja yang lain ingin diterima dalam kumpulan kadang-kadang sanggup mengikut ajakan rakan walaupun tahu perkara tersebut berbahaya. Sebab kata pepatah, kerana nilai setitik rosak susu sebenarnya. Pengaruh buruk daripada rakan boleh merosakkan masa depan seseorang jika tidak dikawal. Sebagai contoh, seseorang remaja yang pada awalnya menolak rada akhirnya mencuba kerana diejek dan takut dikawal oleh rakan-rakannya. Perkara yang bermula dengan sekadar mencuba boleh membawa kepada ketagihan. Hal ini berlaku kerana kebanyakan remaja mahu diterima dan tidak mahu dipikirkan oleh rakan. Oleh sebab itu, mereka sanggup mengikut ajakan walaupun sudah tahu perbuatan mereka itu salah. Justru, punca kami membuktikan bahawa tekanan rakan sebaya merupakan punca seseorang terlibat dalam gejala yang tidak sihat.
Sekian, terima kasih. Boleh lah Kak. Tapi kamu kan MC. Kamu je lah sebab nanti cikgu mengirim cikgu saya. yang hujan dan menutup hujan. Kawan-kawan saya. Alasan banjir. Sebab ada berapa banyak masalah kesihatan kita seperti kemurungan detak diri dalam kalangan remaja terus semakin meningkat. Ia menyebabkan remaja ingin mengisi masa lapang mereka dengan terjebak dengan dada. Dan terakhir, salah faham tentang dada positif. Kebajikan dada positif membuat pelajar tercipta. Mereka anggap alat ini hanya untuk diseronokkan. Saya asli jahat ini dengan seragam bangsa. Yang betul bukan seri. Bagus-bagusnya. Cakep. Sekian tutur kami akhiri. Dengan itu tetap jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Ibrahim. Jangan terkejut. Sebagai musuh kami daripada maka tetap mengingatkan bahwa hanya supaya merupakan salah satu alasan menyebabkan seseorang terjebak dalam walaupun itu tak bahwa seseorang yang sangat akan mampu selesai khususnya dalam bidang panjang. Saya menyatakan kepada saya tak rasa terjebak dada adalah minat dengan keseluruhan keyakinan pakar pakar tahu-pakar dan keyakinan manakala dapat seguna sekian daripada pakar sekian terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada kedua pasukan atas persembahan yang mantap itu sebentar tadi. Diminta kedua-dua pasukan untuk kembali ke tempat masing-masing. Haji Ujang untuk menyampaikan ulasan dan rumusan pertandingan pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Pertama sekali, beri tepukan kepada diri sendiri. Kedua, cikgu ucapkan tahniah kerana cikgu nampak kerjasama yang sangat baik dalam kelas masing-masing, memberi dan mencurahkan idea kepada pembahas-pembahas yang mewakili kelas masing-masing. Cikgu nampak sinar bintang yang menyinar di angkasa. InsyaAllah satu hari nanti sekolah kita akan masuk debat peringkat yang tertinggi. InsyaAllah. Cuma ada banyak lagi yang perlu kita pelajari, yang perlu kita yakini untuk menjadi seorang pendebat yang terbaik.
Dalam program ini, cikgu ucapkan tahniah kepada Puan Jamila kerana telah bersungguh-sungguh melahirkan pendebat-pendebat Sekolah Menengah Agama Syuang. Tahniah. Ya. Daripada 3 kelas, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, saya nampak walaupun diberi masa yang agak sedikit, yang agak suntuk, tapi kamu boleh mengeluarkan idea yang baik. Bagus. Tahniah kepada semua. Okey. Setiap pembahas, cikgu bagi markah yang tinggi untuk bahagian isi, kandungan. Cuma ada sedikit kelemahan yang perlu digilap. Antaranya ialah gaya bahasa dan keyakinan. Ya? Gaya bahasa tu, bagaimana kamu menzahirkan bahasa itu. Gaya bahasa ni penggunaan bahasa yang kamu masukkan peribahasa, pantun, tata bahasa yang betul. Itu termasuk dalam markah gaya bahasa. Dan saya nampak tadi hampir kesemua pembahas boleh berbahasa, tetapi gayanya tiada, kurang gaya. Ya? Dan satu lagi, keyakinan. Ini adalah program santai. Kalau program santai, keyakinan harus tinggi. Dia boleh berbicara seperti biasa tanpa merujuk teks. Ada seorang dua saja yang nampak keyakinan, cikgu bagi markah yang lebih tinggi daripada yang lain. Okey? Jadi kesimpulan keseluruhannya, anak-anak tingkatan 1, 2 dan 3 telah menunjukkan prestasi yang baik. InsyaAllah nanti kalau ada pertandingan perdebatan peringkat research, kita boleh hantar wakil, insyaAllah. Okey? Okey, tahniah semuanya. Beri tepukan. Okey, di sini cikgu ingin umumkan keputusan. Okey. Boleh bersedia semua? Untuk tingkatan 1 kardun sebagai penyokong versus bertemu dengan 1 Ibu Sina sebagai pembangkang. Keputusannya untuk tingkatan 1, Johan, 1 Ibnu Sina. Okey, sudah ya. Kita umumkan dulu, lepas itu kita bagi hadiah. Dan daripada tingkatan 1 Ibu Sina dan 1 Khaldun, pembahas terbaik ialah pembangkang nombor 3. Sama dengan nombor 3. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey. Okey, seterusnya umumkan untuk tingkatan 2. Tingkatan 2 penyokongnya adalah 2 Ibnu Khaldun dan pembangkang ialah 2 Ibnu Sina. Sudah pada bawah? Okey, pemenang bagi tingkatan 2 jatuh kepada 2 Ibnu Sina. Dan pembahas terbaik ialah pembangkang nombor 4. Siapa dia pembangkang nombor 4? Okey, tanya. Ya.
ialah pembangkang nombor 1. Jadi, tahniah diucapkan